Anda nak tak bisnes affiliate yang lebih tinggi commission dan income daripada setiap pelanggan yang bagi pada you tu bertahan lebih lama compare dengan affiliate TikTok yang ramai orang buat sekarang. Saya Amin Kamarudin. Kalau you nak tahu lebih lanjut, saya nak minta tengok video ni sampai habis. Dan you yang first time tengok video saya, belum lagi subscribe, minta untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Okey, untuk affiliate TikTok, sekarang ni famous dengan affiliate TikTok. So, kalau kita tengok, kebanyakan commission dia di bawah 10% lah. Tapi ada juga yang sampai 30% tapi tak banyak. Okay, kalau you tengok saja kan, kebanyakan ni mungkin kalau dalam ringgit-ringgit tu, RM2, RM3, adalah RM10. Okay, tapi harga dia mahal lah. Kan, mungkin harga dia 100 lebih kan untuk dapat commission daripada 10 ke RM20. Jadi daripada ni, kalau you tengok daripada jumlah orang beli, katalah you ada 100 orang membeli. 100 orang membeli. Ramai sangat 100 ni. Kita cakap 30 lah. Daripada 30 orang pelanggan, komisen kita mungkin dalam beberapa puluh ringgit sahaja. Beberapa puluh ringgit sahaja. Itu common untuk TikTok affiliate. Tapi saya nak kenalkan pada ada satu TikTok alternatif, bukan alternatif TikTok, satu affiliate alternatif yang ala-ala affiliate, dia ada banyak function macam affiliate, tetapi keuntungan dia tinggi, yang mana you boleh dapat daripada 30 orang pelanggan, you boleh dapat RM2,310. Nampak menarik tak? Dan benda ni saya dah buat daripada 2013 lagi sampai sekarang, ni dah masuk tahun ke-12. Jadi, apakah perbezaan? Okay, apakah jenis affiliate ni? Okay, saya bagi tahu. Keuntungan dia lebih kurang daripada 5% sampai ke 70%. Okay, 70%. Dan macam mana dia punya beza dia? Okay, kalau kita tengok dekat affiliate TikTok, orang yang membeli dengan kita tidak ada jaminan untuk orang itu datang membeli sekali lagi. Tidak ada jaminan sebab dia tidak ada ikatan. Semua orang boleh beli dengan siapa-siapa saja. Tetapi dalam affiliate yang saya bagi tahu ni, affiliate S, bila orang tu membeli produk dengan kita, kebanyakan mereka akan diikat secara membership. Maksudnya daripada belian itu ada membership. So daripada membership tu, orang itu akan cenderung untuk membeli daripada kita. Sebab setiap kali belian dia akan ada mata yang dia boleh tukar menjadi, kita panggil cashback. Dan dia tak perlu beli daripada kita sahaja, dia boleh beli daripada mana-mana cawangan kedai dan ataupun dia beli directly daripada website, dan setiap belian dia tu ada komisen kepada kita. Komisen tu bermula 5% sampai ke 70%. So adalah dia punya pembagian komisen tu. Cuma untuk yang baru-baru, siapa yang baru buat ni, dia akan open kepada dua jenis komisen. Pertama ialah komisen dari sudut untung runcit 25%. Yang kedua iaitu komisen daripada sudut kita panggil performance bonus dari tu dalam 21%. So dua ni dah 46%. Tinggi kan? Tinggi, memang banyak. So apa affiliate ni? Affiliate ni saya senang cakap, ini adalah affiliate produk kesihatan yang super high quality, yang memang terkenal dengan kualiti yang tinggi, yang dah bertahan hampir 70 tahun, dan yang biasanya bila orang guna produk tu, dia akan cenderung untuk repeat guna sebab produk tu habis setiap bulan, dan produk tu dia jamin untuk bagi kesan. Sebab produk tu dah menjalani, orang kata, tahap kajian yang tinggi, dah habis lebih pada RM1 bilion untuk make sure produk tu bagi kesan kepada pengguna. Kalau nak kata kolesterol turun. Kalau nak kata skin improve, jadi makin tegang. Nak jadi bakar lemak, dia bakar lemak. Kalau digunakan secara konsisten. So, affiliate ni saya panggil affiliate Shaklee. Affiliate Shaklee yang mana setiap daripada kita, bila kita join bisnes Shaklee ni, kita akan dapat unique link. Semua orang ada link. Link produk ada link. Orang beli, kita letak link tu, post dekat Facebook, post dekat mana-mana social media. Orang beli, dikira bagai kita punya. Dan kita ada link untuk membership juga. Maksudnya orang yang berminat nak join juga business affiliate Shaklee ni, dia just klik, dia daftar dan dia akan automatic berdaftar di bawah kita. Di bawah you lah yang join. Maka you akan ada ramai lagi affiliate-affiliate yang bernaung di bawah you. Setiap jualan dia di mana-mana platform, dia akan contribute kepada jualan you.
Jadi benda ni tak ada pada sistem affiliate. Affiliate biasa, dia tak ada macam kita panggil sub agent, tak ada. Tapi affiliate yang ala-ala Shaklee ni, kita boleh rekrut seberapa ramai ejen bawah kita, dan setiap jualan ejen tu akan ada override, akan ada commission yang kita dapat juga. Itulah seronoknya. Kan, itulah seronoknya benda ni kan. Dan benda ni benda yang sangat orang guna lama. Sebab saya join bisnes Shaklee ni, bila mana saya buat kajian, pengguna produk Shaklee ni, seorang pengguna akan maintain guna selama 20 tahun. 20 tahun. Jadi dia ada, sebab dia ada sistem ikatan. Sistem ikatan bila orang tu beli produk, dia akan dapat membership. Okay? So jadi siapa yang berminat nak join affiliate Shaklee ni, yang ada banyak kelebihan compare dengan ni, sebab dia contoh macam affiliate TikTok, dia tak ada slip gaji. Kita buat banyak-banyak pun, kita kena maintain account 3 tahun. Kena buat company, baru account tu boleh guna untuk beli kereta lah sebagainya lah. Malaikat kita nak beli cash lah kan. So, tapi kalau Shaklee ni, setiap bulan kita ada slip gaji daripada income kita tu, kita compile 6 bulan, kita boleh beli rumah, boleh beli kereta, ikut apalah kita nak beli. So, itu banyaklah kelebihan. Dari sudut establishment career sebagai business affiliate tu, lagi strong lah. So, nak join, boleh klik link di bawah, hubungi saya, lelaki atau perempuan, saya dengan wife saya, kami sama-sama akan train you untuk you capai target income yang you nak.